InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak jadikan Kementerian Belia dan Sukan ini sebagai kementerian yang menyatu padukan, yang menjadi jambatan untuk negara kita. Anak-anak muda, atlet-atlet sukan kita menjadi jambatan untuk menyatu padukan kita, kaum, bangsa, agama, seluruh rakyat Malaysia, insyaAllah. Kalau yang ada memainkan isu sekarang ini tengah hangat, isu kuilnya, isu rumah ibadatnya, isu-isu yang lain, tetapi Kementerian Belia dan Sukan ini pastikan bahawa kita tidak akan termakan dengan isu-isu yang mampu memecah belahkan rakyat dalam negara kita, insyaAllah. Sebab itu sekarang ini kita memperkasakan program-program leadership program, program-program anak muda, program-program yang mampu menyatu padukan kita. Saya baru-baru ini melancarkan program untuk memperkasakan rakan muda. Kita mempunyai 10 gaya hidup rakan muda dan kita telah pun melancarkan kalender mega rakan muda. Setiap bulan akan ada mega program yang memenuhi 10 gaya hidup rakan muda yang kita akan jelajah ke seluruh negara Malaysia. Dan kebetulan bulan ini, bulan Ramadan, kita melancarkan gaya hidup rakan muda Ramadan. Baru-baru ini bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Rakan Masjid X Rakan Muda Ramadan. Sebab ini adalah salah satu cara untuk kita memastikan anak-anak muda kita bersatu, anak-anak muda kita lahir dengan generasi yang cemerlang, anak-anak muda kita lahir dengan menjadi orang yang hebat. InsyaAllah itulah hasrat Kementerian Belia dan Sukan, insyaAllah.